Dalam satu hadis yang lain, Nabi menyebutkan, salasatun la tara a'yunuhumun nara yawmal qiyamah, ainun bakat min khasyatillah, wa ainun harasat fi sabilillah, wa ainun ghaddat an maharimillah. Ada 3 mata yang tidak akan melihat pun neraka pada hari kiamat. Jangankan masuk, melihat neraka pun tidak. Pertama, mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Kedua, mata yang berjaga-jaga dalam jihad fi sabilillah. Dan yang ketiga, mata yang menundukkan daripada apa yang Allah haramkan. Sebab itu, bila 3 keadaan ini kita gunakan mata kita, gunakan untuk menangis kerana takut kepada Allah, gunakan untuk berjaga-jaga dalam jihad, misalnya anggota atau pasukan keselamatan kita yang sedang menjaga perbatasan negara kita sekarang, pantai-pantai, sepadan-sepadan kita daripada pencerobohan warga asing, ops, benteng dan bagai-bagai lagi. Jagalah elok-elok sampai malam kita buka mata berjaga. Ini mata tak akan tengok api neraka, kata Nabi SAW. Dan yang ketiga, mata yang tunduk daripada nengok benda-benda yang tak dibenarkan oleh Allah. Jadi ini semua tak akan masuk dalam neraka. Kemudian disebutkan lagi yang ke-12, orang yang akan diselamatkan daripada azab api neraka adalah orang yang berjihad fi sabilillah. Orang yang berjihad fi sabilillah. Dalam satu hadis daripada Abdul Rahman bin Jabir bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi pernah menyebut, manir barrat qadamahu fi sabilillah harramahullahu 'alan nari. Orang yang kedua-dua kakinya dipenuhi dengan debu kerana berjihad di jalan Allah, Allah akan haramkan kepadanya neraka. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi jihad fi sabilillah.